Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey abang kakak, jumpa saya lagi hari ni. So hari ni saya nak tunjuk sebiji Wira Special Edition Ini Wira Special Edition. Ini bukan Wira model biasa, ini model Special Edition 1.5 So kalau abang kakak nampak kereta ni saya dah cat barulah, warna Nado Grey. Cat rim abang boleh tengok, kereta ni cantik bang, tak ada masalah. Aircon dalam semua saya dah buat, body semua saya dah buat. Abang tinggal pakai bang, tinggal isi minyak, tinggal pakai saja. Kalau abang tengok kereta ni, memang orang kata fitting memang cun-cun Cina lah. Memang cantik dah, tak payah nak buat apa dah. Tak perlu pening kepala nak buat apa. Tinted semua saya dah letak, tinted depan belakang boleh tengok Condition tayar boleh tengok saya dah bagi dengan sport rim siap. Sport rim siap. Apa lagi semua saya dah letak. So tak ada apa sangat nak dikongsikan pada luar ni. Kereta Wira tetap Wira. So inilah condition dia yang saya boleh tunjuk. Cantik bang. Kereta memang cantik lagi, boleh tengok. Body part Special Edition. Boleh tengok. Ni pada bahagian keliling dia. So benda lain tak ada apa saya nak kongsikan. Ni dalam dia. Dalam dia cantik lagi. Boleh tengok ni dalam dia. Dalam dia tak perlu pening kepala nak buat apa dah. Semua saya dah uruskan. Power window berempat semua elok. Aircon sejuk. Apa lagi? Mesti ni tengok daripada belah sini. Ni dalam dia. Wira Special Edition boleh tengok Special Edition, bukan Wira spec biasa. Ini 1.5 injection. So ni tengok pada bahagian side driver dia. Ni side driver semua SE lagi. SE memang datangkan dengan seat polka dot macam ni. Ni dalam dia tengok sini. Ni dalam dia. Dalam dia cantik kemas lagi. Radio original. Kereta auto siapa mencari kereta auto Wira Aerobat SE ni dia. Inilah condition dalam dia. Dalam dia cantik lagi. Tak ada apa-apa isu pun. Setakat sikit-sikit tu biasalah. Kereta lama sikit-sikit kena faham condition kereta lama. So macam ni. Nak tunjuk pada bahagian enjin ni pula. Tengok bang, kereta ni bang, sport rim memang cantik. Sport rim ni memang cantik. Kereta ni dah cantik dah. Saya dah complete. Saya dah buat cun-cun dah. Tinggal pakai saja. Okay. Ni enjin dia. Nombor plate depan belakang semua baru. Harga boleh goncang sikit lagi, tak ada masalah. Ni dia enjin dia. Enjin fully original, standard. Saya tak ada ubah apa-apa. Boleh tengok bel semua saya dah tukar baru. Bel, aircon semua saya dah top up. Bateri semua dalam condition baik So itu saja untuk Wira ni. Tak ada apa lagi saya nak kongsikan. Siapa berminat, kasih hello, okay? Kita pusing sekali lagi untuk ni condition dia. Kereta